Tahu tak kenapa kerjaya guru makin stres setiap tahun? Bukan sebab murid makin nakal. Bukan sebab silibus makin susah. Tapi sebab kerja guru makin jauh dari mengajar. Ramai guru hari ini terpaksa uruskan pelbagai kerja bukan mengajar. Isi borang, buat laporan, key in data sistem, urus program, kendali mesyuarat dan banyak lagi. Selama ini bila tukar menteri, manjang tambah benda baru. Tambah benda baru maksudnya tambah beban baru. Sebab itulah Menteri Pendidikan sekarang Fadlina Siddiq nak kurangkan beban tugas guru. Komitmen sepanjang masa, baik Menteri Pendidikan, baik KPM, adalah soal beban guru. Beban buat benda yang bukan mengajar ni akhirnya menjadikan guru tu fokus pada benda lain, bukan pada murid. Antara langkah yang dah dibuat, rancangan pengajaran harian atau RPH dipendekkan. Tak perlu isi benda remeh. Sambutan dan program sekolah yang tak penting dikurangkan. Pengawas peperiksaan dilantik dari luar. Sistem laporan dan rekod harian dipermudah. Guru diberi lebih autonomi untuk rancang PDP sendiri. Bila guru penat, masa nak rancang pengajaran pun makin sempit dan semangat nak mendidik tu makin pudar. Lepas tu, bila keputusan murid jatuh, orang luar senang je cakap, guru tak fokus. Padahal yang ganggu fokus tu, sistem tu sendiri. Kalau betul kita nak pendidikan yang berkualiti, bukan tambah kerja atas meja guru, tapi bagi ruang supaya guru boleh kembali mengajar dengan jiwa.